Syaraf keluarkan bola, side step masuk dalam dummy, cantik sekali. Keluarkan bola, buat defense, cantik sekali, tarik, jatuh. Jaya ni ambil atau dirampas oleh pasukan kiri. Larian cantik sekali ke bahagian tengah, side step, cubaan. Masih lagi KE side step cantik, passing ke bahagian kiri, larian laju pemain KE ni dan try cantik sekali. Try untuk pasukan KE. Gagal pula keluarkan kapan kemas tempatan. Sama player satu lagi juga lepas bola Ceramah yang baru isi nombor 12 iaitu Muhammad Hadi Faiz. Cantik gerakan pemain yang nombor 10 ini, bantu menerusi pasukan Arai tapi gagal. Masih lagi forward di situ. Try yang cantik untuk pasukan. Jaya dikeluarkan sekarang off. Cubaan mencari backline pasukan KE. Laju pemain ini berjaya diambil dan didapatkan kembali bola tersebut. Pemain yang berjersey nombor 23 ini kuat sekali. Cantik, tidak keluar lagi bola tersebut. Jaya diambil oleh winger pasukan KE dan juga berjaya dikeluarkan walaupun sedikit. Dia mengapa? Oh, berjaya. Cantik sekali pemain ini. Mula diambil oleh pasukan KE. Tendangan demi tendangan, tangkapan demi tangkapan. Side step tetapi gagal, tarik semula ke belakang. Bola masih dapat keluar, masuk ke dalam, terjun pula bola. Tapi dihalang pula pemain tersebut. Side step cantik pasukan Arai, lari di bahagian hujung.